Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini saya akan mengajar bagaimana kita nak mewujudkan kuis secara online. Okey, so sekarang kita perlu pastikan kita ada bahan-bahan pengajar, iaitu contohnya ada soalan ataupun arithmetic ya. Kalau kita ada arithmetic, kita boleh bagi tanya sama ada soalan tu berkaitan. Contohnya saya mengajar part time elektrik. So, saya akan meminta uh, untuk contohnya untuk nak buat create tu kita boleh buat soalan melalui AI lah. Itu kita ada Gemini. So sebelum tu kita kena sign in terlebih dahulu. Sign in terlebih dahulu. Kita punya email official. Okay, so next. Lepas tu kita kena sign in. Okay, saya tunjuk ringkas untuk mudah. Maksud saya salah. Okay, so dia ada kat sini lah. Menu masih sama. So kita scroll pada pergi ni ada email, image dan Google Apps. Pergi pada Google Apps, pergi pada Google Form. Okay, Google Form. Okay, Google Form. So kat sini kita boleh create melalui kita punya email. Kalau Google dia keluar ni macam ni lah. Menu-menu yang lain. Sebenarnya dalam Google Apps ni dia ada macam-macam. Untuk video pun boleh, video editing pun dah ada. Macam-macam yang ada. Cuma itu tak aplikasikan lah. So kat sini kita ada page yang blank. Bermula pada blank dokumen lah. Yang lain semua saya dah buat lah ni. Untuk yang pada saya. Okay. Saya ambil yang bahagian yang ada calculation lah. Okay, untuk kita create Google Form ni, sebenarnya dia dah ada yang AI punya. Okay, so kalau anda perlukan AI, ambil AI lah. So get client, record users. Kalau kita guna AI macam ni lah biasanya. So masih kosong lagi lah. Pertama kali kalau kita nak buat, pastikan kita setting. Okay, kita belajar setting. Okay, sebelum tu kita boleh rename dulu lah kat sini. Contohnya untuk quiz 1 subjek, contohnya transformer. Atau pengubah. Okay, transformer atau pengubah lah. So kat sini kita boleh type sila jawab semua soalan di bawah. Okay, bagi arahan macam tu lah pada pelajar. So selepas kita buat ni, kita perlu setting lah. Okay, yang ni perlu kita kena rename lah. Dia akan record kita apa yang kita type. Okay, dia akan ikut kita. Sebenarnya kalau kita dah create satu, kita ni boleh copy, lepas tu kita boleh delete. Soalan-soalan ni setting-setting tu still sama. Okay, setting. Okay, setting contohnya kalau kita nak buat quiz, kita bagi allow kan untuk make a quiz ni kena allow lah. Baru dia akan jadi quiz. So kat sini dia ada immediate description, letter manual review. Saya biasa ambil yang atas lah. Kita nak ambil email ni ambil yang ni lah. Immediate description. Maksudnya dia akan masukkan ikut email yang kita login lah. Maksud macam tu. Okay, so kita betulnya ini yang untuk quiz question.
nak letak macam tu lah. Miss question kita letak lah correct answer ni kita biasanya untuk pelajar-pelajar kita tak perlu bagi jawapan lah. Sebab nanti student lain ni boleh meniru lah. Dia tahu jawapan mana yang betul. Okay, find value maksudnya dia boleh nampak lah jumlah. Jumlah is question point. Kalau tak nak bagi tahu markah macam ni lah. Kita boleh sorokkan. Markah ni bergantung soalan. Contohnya kita markah 100. Kalau kita letak 5 markah, bermakna kita kena buat 20 soalan supaya markah tu boleh 100. Kalau kita nak buat 25 soalan, so kita letak satu soalan tu 4 markah lah. Macam tu. Saya buat bagi 5 markah lah Respond, collect email kena verified lah. Verified ataupun respond di input. Kalau input maksudnya kadang student ni dia masuk yang tak sah lah. Kan? So jadi kadang email tipu, email yang tak, orang kata tak wujud kan. So kena ambil yang verified lah. Responder dengan copy maksudnya off kan lah. Kita tak bagi student copy lah. Responder tu kita tak bagi student edit. Kalau edit kan student boleh edit kita punya soalan. Yang ni kita boleh limitkan. Contohnya kalau student tu bilangannya 30 soal, 30 orang. Kalau kita tidak buatkan limit, nanti student dia boleh hantar banyak kali lah. So kita tak boleh tahu mana tahu student yang hantar, mana tahu student yang tak hantar. Kan? So bila kita limitkan sekali, so student ni dia akan lebih fokus lah. Okay, dia akan lebih fokus untuk menjawab. Dan kita boleh tahu tahap kemampuan belajar tersebut. So kalau kita nak buat repeat, kalau contohnya kita nak buat repeat soal kuis yang sama, kita kena offkan yang ni. Okey, baru student yang sama boleh menghantar kali kedua dan seterusnya lah. Sampai 3 kali, 9 kali, 10 kali pun boleh lagi. Selagi kita tak onkan limit ni. Presentation. Okey, so kat sini kita cuma pilih progress. Okey, shuffle question order. Kita kena shufflekan soalnya, maksudnya soalan ni akan jadi random lah. Supaya kalau student tu ada 3-4 orang yang sebaris yang sama, meja yang sama. So soalan tu tak, yang nombor 1 tu tak akan sama dengan soalan yang kedua atau ketiga ikut student-student. So dia akan jadi random lah. So menyukarkan pelajar ni untuk meniru. Okay. View result summary. Itu boleh bagi tahu keputusan. Keputusan biasa kita allow-kan lah. Kita allow-kan. So dekat sini akan bagi tahu lah keputusan. Keputusan dia. Kalau kita allow-kan, kita off-kan lah. Kalau risau jawapan tu ditahui student, kita off-kan. On default, verify question. Question kita jalan So yang seterusnya, so yang ni masih tak siap lagi. Okey, soalan kita akan buat gunakan AI. Kita guna Google. Dan kita akan pilih menggunakan Gemini. Okay, Gemini. Google dah ada AI sendiri dah, ada Gemini. So macam mana kita nak createkan soalan. Contohnya saya ambil bidang elektrik, dia ada soalan berkaitan dengan transformer. So kat sini kita ada pilihan sama ada, dia ada banyak fungsi lagi ni untuk buat create pandangan depan sisi semua boleh. Dia tolong membantu student untuk buat drawing lah. So create music semua. So kat sini kita ada AI yang untuk ni. Biasanya kalau yang fast ni dia biasalah. Kalau yang pro ni dia untuk kita ada pengiraan apa semualah. Dia untuk yang lebih moden lah. Kita boleh upload kita punya nota. Saya punya nota. Time, listrik, puasa. Transformer, ambil transformer. Okay.
Saya bagi arahan untuk AI kan, merujuk fail diberi, buatkan. Biasanya kalau nak buat soalan ni better kita ambil jam 30 lah, walaupun kita nak pilih 20 sahaja. 30 sebab kita akan pilih mana yang mudah lah soalan tu. Peserta jawapan. Objektif pengiraan. Okey, kita akan pilihlah kat sini Pro. So kita klik play, dia akan Gemini dia akan buatkan soalan lah. Soalan. So saya akan buat contoh ni, so boleh create lah soalan tu sehingga berapa. So kita boleh publish lah. Masih belum selesai lagi, dia overtaking lagi. Sebab nak buat pengiraan ni biasanya AI pun makan masa jugalah. Jadi dia akan search kita punya nota tu mana berkaitan pengiraan. Paling mudah kalau nak buat AI untuk soalan-soalan matematik lah. Untuk buat soalan, sebaiknya setelah kita tunggu Gemini ni create soalan, kita pergi kepada page yang lain ni. Okay, so question ni, untuk buat question contoh yang sini, okay, contohnya kan, kita jangan letakkan nombor tiap soalan. Sebab bila kita buat random, pelajar tu tidak tahu kedudukan soalan tu berada di nombor berapa. Okay. Dan satu lagi, bila kita buat jawapan soalan ni, jangan letakkan kita abjad huruf A, B, C, D. Biarkan dia kosong. So bila kita yang ni, kita boleh buatkan dia random. Okay. So saya akan tunjukkan cara nak buat soalan guna AI. So AI ni okay, dia dah siap 30 soalan. Dia buat soalan, lepas tu dia akan bagi jawapan. Ikut slide ni biasanya, untuk slide ni dia bagi ikut chapter lah. Bahagian A, contohnya ratio. Contohnya saya buat ni, saya bagi contoh lah, saya buat ni. Okay, macam ni kita nak buatkan tajuk. Di sini, so dia tak ada tajuk. So kita, biasanya student, dia supaya kalau kita senang nak kenal pasti student ni, kan. Biasanya kita susah nak pastikan student bila tak ada nama. Google Form tadi tak ada nama. Kalau semua dah boleh kita lepas cuma email je. So kita akan minta di sini student masukkan nama. So sudah akan type lah nama dia. Sebagai so answer, so answer keyword, maka ni kita letak kosong lah. So dia tak ada apa-apa markah. So first. So dia akan pergi sini. So yang kedua kita boleh pilih kat sini, dia ada menu dia, add question, import question, edit question, add image. Kalau image ambil gambar, kita boleh add kan. Add video, boleh main play video sama ada link ataupun kita upload. Yang ni biasanya link lah.
Yang ni add selection. Okay, saya add selection. So, saya nak buat chapter. Okay, chapter. Okay, ni chapter yang kedua. So, ini satu. So, yang satu akan pilih ni. Ratio. Okay, macam tu. Nisbah, beritan. Ratio. So, yang ni masukkan nama, saya masukkan nama. So, saya kena add tambahkan di bawah dia. Okay, kalau sudah tak masukkan nama, kita susah nak kenal pasti. So, bagi bukti contohnya untuk ST atau apa kan. Okay, dia ni. Dia menang ni, kita boleh copy mana soalan yang kita mahukan. Contohnya ni. Kita copy select. Copy. Dan yang seterusnya, kita pergi pada paste. So, kita create lah. Lepas tu yang ni, pergi pada jawapan. Jawapan kita copy satu-satu. Tak boleh copy semua. Okay. 5 A. Sebab dia mengajar, kalau mengajar ke sebab quiz macam ni, student akan lagi fokus lah. Kalau yang tak fokus tu, kalau kita bagi tu, dia akan terpaksa baca nota. So, kalau kita boleh katakan, okay, pelajar boleh rujuk pada slide, sila jawab quiz. So, jadi, student pun terpaksa baca nota pada yang kita kongsikan lah. Okay. So, kat sini, paste. So kat sini kita boleh letakkan jawapan. So kejap saya cari jawapan yang dan dia jawapan dia tak highlight kan, dia letak perbeza macam ni. So kat sini satu adalah D 50A. Dia buatkan jawapan lagi. Okey, sikit cara formula lagi. So kita tak perlu ni, kita ambil nombor saja. Satu adalah D. Sebab dia kalau kita ambil pro ni dia detail lah So passwordnya ni. Okey. Konsep dia kalau elektrik ni, kalau arus tinggi buatan rendah, kalau buatan rendah arus tinggi. So kalau mengelakkan student pastikan menjawab, pastikan required lah dia akan jadi start. So yang ni kita akan pilih shuffle order lah, supaya kedudukan jawapan dia akan berubah-ubah. So student ni tak tahulah kedudukan mana jawapan dia kan. Kalau dia snap gambar ke apa, susah lah, lambat lah dia nak meniru. Okay. So yang keduanya kita boleh tambahkan jawapan. Bila kita buat jawapan ni, so sebab kita dah masukkan dekat setting tadi, markah, so nanti bila kita addkan question, ruang question tu dia akan bertambah kat sini lah. Siapatlah makan nanti sampai 20 supaya kita lebih mudah lah. Tak perlu kita type satu-satu. Ini pun boleh kita boleh klik satu-satu 5 point. Jadi macam lambat lah sikit kan. Tapi kalau kita add daripada setting tu dah lagi mudah lah. So yang ni copy paste. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Lepas tu kita cari lah jawapan dia. Dekat kita yang tadi bagi link nombor 2 apa? 2B. Kat sini kita B dia satu guru lah. Okay, lepas tu kita boleh shufflekan dia. Setiap kali kita add, kita kena shufflekan. Tapi dalam soalan akan shuffle, tapi jawapan tak shuffle. Okay, so kita nak shufflekan supaya student payah sikit nak meniru lah. Kalau meniru pun lambat lah. Nak bagi student tu lambat.
So dia akan jadi terpaksa mencari jawapan daripada bertanya kawan dia kan. Ini A, B, C. Jadi menyukarkan dia untuk meniru. Jika soalan dia dah siap, contohnya section ni lah. Sudah cukup. Bilangan dia contohnya 10. Saya buat yang kedua lah. Yang kedua, yang kedua. Yang seterusnya lah. Yang seterusnya tajuk ikut tajuk lah. Ini dia tak pintas contohnya lah. Saya buat contoh ni ya. Saya tak buat complete tau. So, saya buat contoh lah. Section kedua, tulis lah. Okay. So yang ni kita boleh add kan. So yang ni boleh add kan questionnaire lah. Yang kedua. Kedua ni contohnya hasil ni primer. Ni AI tolong buatkan soalan. So lagi mudah lah kalau kita nak buat soalan. Pemahaman student kan. So saya ajar yang mudah lah. Jadi saya ke depan saya akan boleh publish. Saya tak buat keseluruhan soalan. Tapi kalau anda semua nak buat ni, kena buat pastikan dapat 100 lah. 100 markah, lepas tu baru kita boleh buat publish lah macam tu. So saya ni semua mengajar nak jimat masa. So saya tunjukkan macam mana kita nak implementkan lah. Sebab kita kalau nak buat soalan questionnaire untuk Google Classroom, kita kena ada medium lah. Ada, contohnya ada soalan-soalan Google Form yang kita nak publish pada student tu. Jadi kalau kita mengajar fizik ataupun mengajar sains kejuruteraan, kadang kita nak buat soalan tu agak lewat. So, kalau kita guna macam ni lagi mudah lah kalau kita nak buat quiz ke apa kan. Tak masuk portfolio kan, tapi student akan lebih memahami lah. Okay. So kat sini 16, kita cari jawapan soalan 16. 16B. So kat sini answer adalah B. Dan so yang ni shuffle lah. Shuffle back. Okay. Click next lah. Click next kalau nak tambah soalan lain. Okay. 16. Kalau yang ni dia macam, kalau macam ni dia macam formula macam ni dia akan jadi lain sikit lah. Dia tak baca huruf besar huruf kecil. Kelemahan Google Form lah. Macam ni lah jadinya. So kita boleh ringkaskan kedudukan macam ni. So macam ni kita kena delete lah. Copy sikit, kena delete kan lah. Jadi kita back kan, delete omega lah apa kan. Kena buat ohm ohm bukan omega, ohm. Kita buat yang macam ni, ohm lah dalam bahasa biasa. ROP kena delete lah, kena sesuaikan. Ni agak rumit sikit lah tapi boleh lah yang type yang tulisan dia tak, kalau simbol dia tak baca SOP ambil. Sebab tu kita perlu ada yang mudah-mudah lah. Sebab mudah kita nak buat soalan, sebab tu kita perlu buat soalan tu lebih lah guna AI supaya kita boleh pilih. Kalau agak sukar kita boleh pilih soalan lain. Kita tengok soalan apa pun, soalan 18. Saya kena cari jawapan soalan 18. 18C. Okay. Shuffle. Okay, contohnya dia dah buat bahagian section ni, so kita nak buat section bahagian lain pula. Jadi ni bahagian soalan ni dia ada 3 section. Tambahkan section C pula. Section C kita copy, tambahkan section C. Section C sudah yang ketiga. Add question, add section lah. Kita boleh copy yang ni, tak perlu nak type semua. Kita copy yang atas, sama saja di section tu.
Klik ni, dia mana so ambil yang ni lah, mana yang mudah. Cuba transformer 50, 4000, 10,000. Kat sini jawapan nombor 1 pergi pada 1. Jawapan nombor 1 nanti. Okey, lepas tu kita shuffle dia. Shuffle. Jika soalan tu ada gambar, gambar soalan banyak tak ada gambar. Kalau tak gambar raja boleh je. Tapi kalau tak gambar raja, kita buat soalan ni. Contohnya, saya minta soalan ada gambar. Boleh buat tak ada gambar, kita cuba. Dia akan tunjuk pada slide lah. Yang gambar pengubah ringkas slide 13. Ajar simbol lah adik. Straight down, straight up. Kalau error dia akan beritahu macam tu lah. Okay, macam ni dia dah siap lah. Kalau kita add gambar jadi macam ni. Import gambar macam ni lah. Kita upload lah. Okay. Okay, kalau kita macam tu, saya akan cari gambar ke internet lah. Di mana dia boleh cari gambar. Kita kena kita tukar tools pada create image lah.
Macam ingat kartun lah. Biasalah. Kita elektrik transformer. Kat sini kita tengok buka nota. Buka nota. Jadi paksa ambil gambar. Gambar yang ni lah Snap. Saya select gambar yang ni lah. Kita buat soalan. Lepas tu save as lah. Contohlah saya nak buat contoh yang ada gambar. Kan dia tak ada gambar. So yang ni saya teruskan. Contohnya kita nak buat soalan terus yang ada gambar. So kita attachkan ke gambar. Teruskan dia. Mana file yang kita letak. Kalau tak ada start lagi mudah. Okay, bila kita upload tu dia akan jadi gambar kat sini. Kita bila buat soalan tu kita tentukan line right center line lah. Okay. So kat sini question ni ada gambar. Gambar ni gambar contohnya kat sini bertitle contoh lah 3.2 contohnya okay. Question ni kita boleh tentukan okay. So kalau macam ni soalan bukan di atas, di bawah lah.
So, okay, ini adalah kita tulis sampulkan jawapan. Okay, contoh jawapan kita dah siap. Kita dah siap tu ni ada 100 markah lah contoh ya. So kita nak publish. So publish. Kita kena setting. Sebab kita kalau kan student tak boleh access. Kena manage lah. Manage. Lepas tu editor kena restrict lah. Responder kita kena boleh open. So anyone link lah. Mana siapa-siapa boleh access lah. Kita punya access ni. So kita macam limitation lah. So kita done. Dan okay, kalau kita nak publish lah. Publish dan kita ada URL. URL ni kita ambil shot lah. Shot kita copy. Lepas tu buka pada yang macam Google Classroom tadi, kita paste lah. Okay. Okay. So orang lain boleh jawab soalan tu. Tapi pastikan cukup lah. Dah 30 markah Ini saja saya buat mengajar. Tapi pastikan dapat 100. Okay. Jika contohnya anda nak buat quiz yang seterusnya, nak mudah, boleh delete lah boleh copy lah, make a copy. Contohnya anda semua nak buat quiz yang seterusnya. Jadi ni quiz ni macam ni, quiz 2. Jadi ada quiz kedua lah. Quiz kedua transformer. So make a copy lah. Kalau nak sharekan orang sama, klik lah, check. Kalau tak nak klik orang sama, kita make copy saja. Nanti kita share link je lah. Google akan create lah. Okay. So dia akan create, dia akan copy lah form-form yang pada quiz 1 tu pada quiz kedua. Masih lagi bila kita copy macam ni, setting-setting yang tadi tu masih sama lah. Masih setting ni masih sama dan dia tak berubah lah sehingga kita ubah setting tu. So permulaan tu macam agak sukar, tapi yang kedua, ketiga, yang seterusnya tu dah mudah lah buat kita copy saja. Kalau ada error, anda close waktu anda sign in balik. Kadang ada error. Macam ni ada error. Sebab apa? Sebab dia kata reload coming back a few minutes. Dia tak bagi. Okay, maksudnya kena help center ni. Okay, kita close balik. Kita copy juga. Copy balik. Dua. Dia cuba lagi. Kalau error ni lagi bagus sebab dia belajar ada masalah, nanti lagi mudah lah. Okay, dah siap. Quiz 2. Quiz 2 dah ada titik error sekejap. Okay, kedua lah. Kalau soalan tu nak ubah, kita boleh delete lah. Jangan risau, anda boleh delete. Yeah. Okay, delete kat sini. Delete. Dia akan berkurang lah soalan tu. Okay, delete lah. Contohnya anda tak nak ni, ada delete. Okay, macam tu lah contohnya. Soalan ni yang kita nak, kita delete. Lepas tu kita tambahkan je. Jangan risau. Ni kita delete. Kalau kita nak buat baru, macam ni, klik je bahagian ni, kita tambahkan je. Ada yang masuk soalan tu. Kalau publish, sama je konsep dia. Sama. Okay, dan yang seterusnya. Jadi kalau kita nak add video, akan bagi tak kita link pada YouTube ke mana rujukan yang kita dah upload pada YouTube. So dia akan refer pada YouTube kita lah. Kalau kita main video, title section dia akan jadi macam ni lah. Title section macam tajuk lah. Tajuk ni kalau yang atas ni kan, tajuk kan. So kalau kita letak ni, kita boleh move kan lah. Jadi kita buat dia. So, tajuk ni macam bahagian A. Kita ada bahagian A, bahagian A ni kita buat macam ni. Okay, so yang ni bahagian A ni macam ni, contohnya kita buat yang sini. Kita ada silap ke, kita edit balik, lagi mudah lah. Okay, ni yang risau. Okay, sila jawab. Sawab ni jawab, sorry. Okay.
Tapi tak tulis pun tak apa sebab ada atas ada kan. Okey. Publish, dia publish lah sama juga. Manage masih sama Manage kalau kita dah copy tu dia akan kita kena setting lah setiap kali kita nak publish tu. Kita edahnya macam tu. Publish dia akan bagi link lah sama juga macam tadi. Okey. Copy lepas tu paste kat mana-mana. So yang ni lepas tu kita nak masukkan teks lah. Teks ni sepatutnya kat sini lah kedudukan dia. Kalau ada silap kita boleh edit. Kita jawab masalah ni senang. Kita boleh betulkan. Kita publish mula. Kalau nama yang sama kita boleh save lah. Set kalau dia limit macam tu. Kita boleh letak limit lah. On date ataupun after respond. Macam tu. On date je lah. Okay. Kalau ni dia ada ni yang barunya lah. Okay, dia buat yang baru. Kita boleh tentukan tarikh masa untuk publish je. Okay, itu saja kelas. Macam mana kita nak gunakan Google Classroom. Okay, kita pakai sini. Buka balik pada menu Classroom. Supaya kita tak mahulah. Okay. Classroom yang nombor 2 ni. Kita dah nak buat yang lain. Kita boleh delete. Okay. Boleh delete, boleh remove. Dia boleh ada tahu tarikh dia lah supaya kita tak tersilap. Buka. Okay, remove. Remove. Dia macam kat sini dalam 30 hari dia akan padam lah. Tak pin tu. So kalau kita boleh undo lagi lah. Okay, ni saja. Google Classroom. Sini banyak lah. Yang lain-lain punya form. Tapi kalau Classroom biasanya kita ambil form lah. Kalau video, slide, macam documentation lah. Macam office kat ni. Document sheet, slide ni, PowerPoint, video pun untuk editing kan. Ini untuk kelas akan datang lah kalau kita masih lagi menu-menu lagi. Kita nak keluar, kita sign out lah. Kita remove lah. Okay, terima kasih kelas.